Ada satu keheningan yang aneh. Keheningan selepas kau memutuskan tali itu. Tali boneka yang tidak kelihatan, yang selama ini mengikat setiap gerak-geri dan fikiranmu kepadanya. Kau menjangkakan jeritan, kemarahan atau mungkin rayuan. Tetapi apa yang kau dapat pada mulanya hanyalah senyap. Jangan tertipu. Ini bukan penerimaan. Ini adalah fasa pengiraan. Dia sedang menilai kerosakan bukan pada hatinya tetapi pada egonya. Kemudian, ia bermula. Mesej pertama akan tiba. Nampak biasa. Hai, awak okey? Tetapi engkau yang telah lama menari mengikut rentaknya boleh merasakan getaran di bawah perkataan itu. Itu bukan keprihatinan. Itu adalah pemeriksaan. Dia tidak memeriksa keadaanmu. Dia memeriksa sama ada kawalannya masih ada. Sama ada tali itu, walaupun putus, masih meninggalkan sisa pengaruh. Apabila kau tidak membalas dengan segera atau balasanmu ringkas dan dingin, fasa kedua bermula. Kekeliruan. Sibuk ke? Mesej seterusnya mungkin datang dengan nada yang sedikit mendesak. Topeng prihatin mula tergelincir, mendedahkan sedikit ketidaksabaran. Ini bukan kebetulan. Ini psikologi. Selama ini, kau adalah sumber pengesahannya. Dalam istilah psikologi, kau adalah bekalan narsisistik supply. Kau adalah cermin yang memberitahunya bahawa dia hebat, dia penting, dia wujud. Kau adalah penonton tunggal dalam teater agung tentang dirinya sendiri. Apabila kau berhenti memuji, berhenti memberi perhatian, kau memalingkan cermin itu dan buat pertama kalinya, dia tidak melihat apa-apa. Hanya kekosongan. Kepanikan yang kau lihat bukanlah kerana kehilanganmu. Ia adalah ketakutan akan kekosongan dalam dirinya sendiri. Fasa ketiga, manipulasi, guilt trip. Dia akan mula mengingatkanmu tentang masa-masa indah atau pengorbanan yang pernah dia lakukan. Ingat tak dulu? Atau selepas semua yang saya dah buat untuk awak? Ayat-ayat ini bukan kenangan. Ia adalah cangkuk. Cangkuk yang direka untuk menarik rasa bersalahmu, untuk membuatmu mempersoalkan keputusanmu sendiri, untuk membuatmu percaya bahawa kebebasanmu adalah satu bentuk pengkhianatan. Mari kita lihat contoh. Bayangkan seorang wanita bernama Elara dan seorang lelaki bernama Kyle. Kyle adalah dunianya Elara. Jadual tidurnya, rancangan hujung minggunya, malah pilihan kawan-kawannya, semuanya ditapis melalui persetujuan Kyle, sama ada secara sedar atau tidak. Elara sentiasa ada. Mesejnya dibalas dalam beberapa saat, panggilannya dijawab sebelum dering kedua. Dia adalah kepastian KL. Kemudian, suatu hari Elara menyertai kelas melukis arang. Sesuatu yang hanya untuk dirinya. Telefonnya diletakkan dalam mod senyap. KL menelefon, masuk mail suara. Dia menghantar mesej. Tiada balasan tik biru. Dunianya yang selama ini berputar dengan begitu teratur mula bergegar. Mesej pertamanya, sayang, awak okey? Risau ni nampak manis, ini adalah umpan. 1 jam kemudian, tiada balasan. Mesej kedua, kenapa awak abaikan saya? Saya ada buat salah ke? Rasa bersalah mula disuntik. Apabila Elara akhirnya memeriksa telefonnya, dia melihat rentetan mesej yang semakin terdesak. Yang terakhir berbunyi, awak dah tak sama macam dulu. Inilah kebenarannya. Ayat itu bukan satu pemerhatian. Ia adalah satu tuduhan. Terjemahannya, awak tidak lagi berada di bawah kawalan saya. Apabila taktik manipulasi emosi ini gagal, apabila kau tidak lagi termakan dengan rasa bersalah, kepanikan sebenar akan memuncak. Fasa keempat, eskalasi. Dia mungkin akan tiba-tiba muncul di tempat kerjamu atau rumahmu. Ini bukan romantik. Ini adalah penegasan dominasi. Saya masih boleh sampai kepada awak. Atau dia akan beralih kepada love bombing secara ekstrim. Hadiah yang melimpah, janji-janji yang tidak masuk akal. Dia tidak cuba memenangi hatimu kembali. Dia cuba membeli semula kawalannya. Dia akan berjanji untuk berubah. Dia akan melakonkan watak mangsa yang paling meyakinkan. Saya tak boleh hidup tanpa awak. Ini adalah percubaan terakhir yang terdesak. Bom nuklear emosi. Dia mahu kau bertanggungjawab ke atas kewarasannya, kebahagiaannya, malah hidupnya. Jika semua ini gagal, jika kau tetap berdiri teguh dalam kebebasan barumu,
maka kau akan melihat sesuatu yang jarang berlaku. Wajahnya yang sebenar. Kemarahan narsisistik. Narcissistic rage. Ia bukan kemarahan biasa. Ia adalah letusan ego yang tercedera. Ia hodoh, tidak rasional dan penuh dengan racun. Dia akan menuduhmu dengan perkara-perkara yang tidak pernah kau lakukan. Dia akan memutar belit setiap kenangan indah menjadi senjata. Dia akan cuba memusnahkan reputasimu kerana jika dia tidak boleh memilikimu, maka tiada siapa yang boleh. Dalam fikirannya yang panik, jika dia tidak boleh mengawal naratif itu, dia akan membakarnya hingga musnah. Dan kemudian, selepas letusan terakhir itu, sekali lagi akan ada keheningan. Tetapi kali ini, ia berbeza. Ia bukan keheningan yang tegang sebelum ribut. Ia adalah ketenangan selepas ribut itu berlalu. Kepanikan dia bukanlah cerminan nilaimu. Ia adalah pendedahan tentang kekosongan dirinya. Kebisingannya adalah pengesahan bahawa tindakanmu betul. Kau tidak memusnahkan dunianya. Kau hanya berhenti menjadi satu-satunya tiang yang menampungnya. Dan sebuah dunia yang dibina di atas seorang manusia sememangnya akan runtuh.